Nabi kata dekat dengan kiamat akan banyak berlaku pembunuhan. Kemuncak dekat dengan kiamat, kemuncak paling tinggi tentang kematian, tentang bunuh. Sehingga pembunuh tu dia tak tahu pasal apa dia bunuh kawan dia. Benda kecil je. Yang tu tak berlaku lagi. Tetapi banyaknya pembunuhan sudah mula berlaku tanda itu. Banyak berlaku pembunuhan sudah mula berlaku tanda kiamat tu. Betul tak tuan-tuan? Di Malaysia pun. Betul tak? Betul? Dulu yang bunuh ni orang yang betul-betul jahat, yang tak ada perasaan, yang jahat, yang pendidikan pun tak ada, yang tak mengaji, kerja pun tak, melepak hari-hari tak kerja dengan malas. Yang tu yang bunuh orang dulu. Hari ni yang bunuh orang dalam universiti pun ada. Hari ni yang bunuh orang dalam sekolah menengah. Bukan satu kes, 2 kes, 3 kes, 4 kes. Hari ni yang bunuh orang bukan lelaki saja, perempuan bunuh orang. 3-4 orang bunuh seorang. Hasbunallah wa ni'mal wakil.